Sekali lagi, pelakon Saryanti sekali lagi berdepan dengan ujian berat apabila dirinya disahkan mengalami kehamilan ektopik buat kali kedua. Dalam perkongsian terbaru di Instagram miliknya, isteri kepada jad sepatu itu turut berkongsi detik menyayat hati melibatkan anak perempuan tunggalnya, Daria Inara. Sejurus keluar dari hospital, Sari memuat naik satu sedutan video memaparkan Daria menitiskan air mata kerana bimbang terhadapnya sejak malam sebelum Sari dimasukkan ke hospital. Dalam perkongsian yang sama, isteri kepada penyampai radio Jeb ini turut menzahirkan rasa syukur dan kasih terhadap pemata hatinya itu. Pada 13 Jun 2025, Sari sempat berkongsi video yang menyatakan dirinya akan menjalani pembedahan ektopik kali kedua. Beliau juga memohon doa daripada semua sebelum pembedahan dijalankan. Sekadar info, kehamilan ektopik berisiko tinggi untuk berulang, terutama bagi wanita yang pernah mengalaminya sebelum ini. Antara faktor yang menyumbang adalah termasuk sejarah perubatan serta penyakit radang pelvis dan pembedahan tiub falopio. Untuk rekod, Saryanti dan Jeb mendirikan rumah tangga pada 25 Februari 2017. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 3 cahaya mata, Daria Inara, Muhammad Khidir dan Abu Bakar. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Sari diberikan kesembuhan segera.